Selamat hari. Abang Ramzan. Lama tak jumpa. Pagi-pagi mau cari kopi. Tak puasa. Bukan. Habis tu? Kita mau cari itu kek. Kek apa? Kek. Bini pesan. Dia kata kek premium ada di Simpang Kuala. Kebetulan ni. Mak Umi Kitchen. Kita memang jual kek butter yang premium punya. Oh, you kerja kedai kek ah? Yelah, kerja kek lama tak jumpa. You pun tak tahu saya kerja apa sekarang. Dulu you kerja nasi ayam sudah berhenti ah? Biasalah nak pakai banyak. Kenapa you cakap Cina? Kenapa kita cakap Cina? Kita sama-sama Melayu cakap Melayu lah. Saya cakap Jom I bawa you tour masuk kita punya production lah. Kita tengok cara kita buat kek. boleh. Mau. Jom. Oh, ni dalam ah? Dalam kita kena naik tingkat 3. Wih, kena naik lift ah? You Kena naik naik cepat. lift. Kita premium punya Memang betul-betul premium kena naik lift. teknologi. Oh, Allah. Jom. Sampai dah. Uish, yang ni semua nak packing kat customer, hantar customer ni. Packing dah. Packing Mari kita hantar hari ni. Saya tak tahu berapa parcel dia hantar ni. Ini hari untuk bulan puasa dan raya ni kita ada special packaging baru, ada flavor baru. Untuk Cinta Production Line saya bagi ni abang ni lagi terror. Abang ni cerita sikit bang. Okay, first kita akan ambil butter ni. Kita akan blend lah. Kita punya mixer ni. Kita akan blend. Lepas tu kita letak lah bahan-bahan lain tu. Kita letak gula, kita letak tepung, susu, vanilla sikit dan tengoklah flavor mana kan. Kalau orange kita letak orange. Kalau kata coklat kita letak coklat. Bila dah siap ni, kita dah blend semua cantik ni. Proses kita letak dia dalam tray. Kita ada 5 flavor. Kita ada butter, kita ada marble, kita ada orange, kita ada pandan dan terbaru raspberry. Harga dia untuk satu tu RM49 saja. Untuk saiz dia 550 ke 600 gram. Dengan harga hanya RM49. 2 biji kek ni harga dia RM98 sahaja. 3 biji harga RM128, 5 biji harga RM150. Ni kalau sehari production dalam berapa biji sehari? Sehari kita produce kat sini lebih kurang hampir 300 biji kek. Dalam sebulan dalam hampir 8,000 biji kek. Uish, Maksudnya apa bang? orang suka. Jadi abang nak mana? Flavor mana? Kita ada 5 flavor. Saya nak 5 sebab kalau beli 5 murah balik jadi RM150. Betul. Satu RM49, 5 RM150. Satu jatuh RM30 lebih lah. Memang berbaloi lah no. Abang ambil 5. 5. Isteri 2 orang. Isteri seorang. Seorang. Kalau 2 orang kita bagi 10 lah. Tak ada